Saya boleh katakan rata-rata sebenarnya penlibatan masyarakat Malaysia dalam pelaburan yang di Kawal Selia ni di Malaysia sangat-sangat rendah. Sebab itu saya sangat bersetuju dengan langkah yang dibuat oleh pihak Suruhanjaya Eksekutif Malaysia mengetatkan para influencer ni yang berkongsi dan menawarkan produk dan juga exchange maupun broker yang tidak di Kawal Selia. Saya rasa ini satu langkah yang bagus yang dibuat, dan saya percaya ini sikit sebanyak pastinya akan memberi impact terhadap orang akan kembali semula ke pasaran ataupun exchange yang memang dibenarkan oleh pihak autoriti. Sebab ia akan dikuatkuasakan pada November ni. Jadi macam Aswar kata dia pun sendiri terlibat. Mungkin kat luar kan, dia tak cari yang kat dalam ni. Sebab kata dalam ni perlahan lah, dalam ni slow, tak boleh buat duit lah. Sedangkan pihak pengawal selia ni dia nak memastikan pelabur-pelabur ni selamat dari sudut penyeliaannya. Untung rugi tu lumrah dalam dunia pelaburan kan. Tapi sekurang-kurangnya tak adalah kita berlabur dan tak boleh jual. Dan mungkin nak buat keluar duit tu tak boleh bawa masuk balik Malaysia. Jadi kenapa nak pening kepala sedangkan autoriti dah sediakan platform yang sewajarnya ada di Malaysia?